Dan saya tak pasti sama ada anda sudah tahu atau belum, tapi pendaftaran untuk acara Jornada Semdor Coluna 21 sudah pun dibuka. Ia akan berlangsung pada 11, 13 dan 15 April jam 7 malam. Untuk mendaftar dan mendapatkan maklumat lanjut, pautan untuk anda sertai ada di dalam deskripsi video. Pelik. Saya ada rasa seperti terbakar. Tapi kalau saya letak tangan di kaki, kaki saya bersuhu biasa. Ia cuma satu perasaan saja. Macam mana boleh jadi begitu? Begini alien macam ni. Sebenarnya, rasa terbakar biasanya berkaitan dengan saraf. Dan saraf, saya suka cakap, ia macam kabel data. Tak ada ke kabel kecil yang awak sambung ke telefon bimbit dan sambung ke komputer? Lepas tu, awak boleh hantar benda dari telefon ke komputer dan dari komputer ke telefon. Jadi, saraf itu macam kabel data itulah. Cuba tengok lukisan ni. Di sini, saya lukis lebih kurang seorang manusia kan? Tangan, kaki. Dan di sini ada otak dan saraf tunjang. Kan? Yang berada di dalam kepala, iaitu otak, dan yang satu lagi melalui tulang belakang. Semua maklumat yang ada dalam badan kamu, ia keluar dari suatu tempat dalam badan. Masuk ke dalam saraf tunjang dan pergi hingga ke otak. Rasa sentuhan, rasa pergerakan, rasa panas, rasa sejuk, rasa sakit, rasa tekanan. Semua ini anda hanya dapat rasa kerana anda ada saraf, ada kabel data yang menghubungkan ke otak. Dan pada masa yang sama, ada saraf kecil, saya akan letak dengan warna lain di sini, saya akan letak warna hitam, yang keluar dari otak. Ia datang melalui saraf tunjang dan pergi ke mana-mana bahagian badan. Apa yang menghantar maklumat dari otak ke mana-mana bahagian badan ialah apa yang mengawal. Tangan saya sedang membuka dan menutup kerana otak saya sedang mengarahkan ia untuk membuka dan menutup. Betul tak? Dan kabel data ini adalah saraf. Nampak tak ia bergerak ke seluruh badan kita? Saraf kita, ia mempunyai keupayaan untuk bergerak jauh dan masih boleh menghantar maklumat. Sepanjang perjalanan saraf itu, di beberapa bahagian mungkin ia terhimpit. Jadi, ia mungkin sedang terganggu dengan cara tertentu. Dan apabila itu berlaku, kita akan mengalami beberapa simptom. Atau syaraf yang membawa maklumat ke otak mula gagal berfungsi. Dan kemudian, anda akan mengalami simptom seperti rasa terbakar seperti yang anda alami di kaki. Anda mengalami simptom semut-semutan, simptom kebas dan simptom kesakitan. Atau, jika saraf itu terhimpit, ada bahagian yang menekan saraf-saraf tersebut yang menyebabkan saraf-saraf itu terganggu. Yang gagal adalah saraf yang membawa arahan dari otak yang mengawal kaki anda sebagai contoh. Jadi, dalam kes ini, apa yang akan berlaku ialah anda akan kehilangan kekuatan, kehilangan kestabilan dan kehilangan keupayaan untuk mengawal kaki anda. Ramai orang yang menghidap diabetes atau pernah mengalami kecederaan atau ada masalah lain mengalami apa yang kita panggil sebagai kaki terkulai, iaitu tidak lagi mampu mengangkat hujung kaki. Ini berlaku tepat kerana dia telah kehilangan keupayaan untuk mengawal kaki itu. Rasa terbakar yang anda alami tidak bermaksud kaki anda benar-benar terbakar atau panas. Ini bermaksud saraf yang membawa maklumat dari kaki anda ke otak di suatu titik perjalanannya sedang terganggu. Ada sesuatu yang menyebabkan kesakitan ini yang nampak seperti begitu tetapi sebenarnya tidak. Dan sekarang saya ingin tunjukkan kepada anda dua cara untuk mengawal rasa terbakar ini dengan sangat cepat, hampir seperti magic. Ambil sebuah kerusi, jeda video ini, ambil kerusi dan datang ke sini. Dah ambil kerusi? Jadi, mari kita mulakan. Dua cara ini untuk melegakan, memperbaiki dan mengawal rasa terbakar ini, saya akan tunjukkan untuk masalah seperti tekanan pada saraf yang berlaku berhampiran kaki. Betul tak? Jadi, mari kita mulakan. Cara pertama yang saya mahu anda lakukan ialah anda akan duduk dengan kaki bersilang dan anda akan melatih keseimbangan kaki secara keseluruhan. Untuk itu, tangan yang berada di sebelah tapak kaki akan pegang di bahagian tumit di sini. Tangan satu lagi akan pegang di bahagian atas di punggung kaki.
Dan anda akan lakukan pergerakan memutar. Tarik tumit ke bawah dan hujung kaki ke arah yang satu lagi. Dan tukar. Seperti sedang memerah kain. Ke satu sisi dan ke sisi yang lain. Sejauh yang anda mampu sehingga anda tidak merasa sakit. Pegang dengan cara yang paling selesa. Ada orang suka pegang hanya dengan tapak tangan, biarkan ibu jari di luar. Ada juga yang lebih suka gunakan ibu jari untuk membimbing pergerakan ini. Yang penting ialah anda dapat lakukan pergerakan ini sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin, betul? Ke kiri dan ke kanan. Anda akan lakukan putaran ini, pusing, sebanyak 20 kali. Apabila saya lakukan ini, saya sedang memperbaiki ketegangan otot. Ya, dan dengan cara ini, saya sedang mengurangkan seberapa kuat otot-otot ini menekan saraf-saraf tersebut. Baik, terutamanya, biar saya tunjukkan kepada anda sesuatu yang sangat menarik di sini. Yang mungkin merupakan cara kedua untuk melakukannya. Biar saya warnakan dengan warna hitam. Lihat, di bahagian atas kaki, di bahagian dalam kaki, ada tulang kecil itu. Malleolus, yang di setengah tempat dipanggil sebagai mochoto. Ada di bahagian luar dan di bahagian dalam. Dan di sini ada tumit, betul? Di antara dua tulang kecil ini, terdapat beberapa struktur yang melaluinya. Antara struktur tersebut ialah saraf yang dipanggil saraf tibial. Ia adalah saraf yang akan mempersarafi tapak kaki. Betul? Jadi, kemungkinan besar rasa terbakar yang anda rasa di kaki mungkin disebabkan oleh laluan ini. Apabila saya melakukan pergerakan memutar ini, mungkin nampak mudah. Tetapi sebenarnya, saya sedang memperbaiki laluan saraf tibial itu. Jika di sinilah masalahnya, anda akan lakukan ini 20 kali dan rasa terbakar itu akan hilang. Tengok. Begini. Latihan kedua, kita juga akan bekerja pada bahagian yang sama ini, tapi dengan cara yang berbeza. Melalui terowong yang sama, kawasan yang sama di sini, terdapat struktur-struktur lain yang melaluinya. Antaranya, tendon otot yang dipanggil tibial posterior. Dan otot ini boleh menyebabkan banyak masalah pada kaki, betis, tulang kering dan lutut kita. Selalunya, otot inilah yang mengganggu laluan saraf ini. Apa yang saya ingin ajarkan kepada anda sekarang ialah satu cara mudah untuk memperbaiki otot yang dipanggil tibialis posterior itu. Dengan cara ini, anda akan memperbaiki saraf di bahagian bawah sana, okey? Dengan cara yang sama, anda sedang duduk, anda akan pegang tulang kering di sini. Ia mudah. Ia adalah struktur yang keras, kan? Pejal, macam dinding, blok simen. Jadi, anda tahu anda sedang pegang tulang. Jika anda gerakkan jari-jari sedikit demi sedikit ke belakang, ke arah betis, akan sampai satu masa di mana bahagian keras itu akan hilang, akan jadi lembut. Tepat di belakang tulang itu, disitulah saraf tibial posterior melalui. Jadi, anda akan gunakan ibu jari di belakang tulang tibia, di belakang tulang kering, mencari titik-titik yang sakit. Buat perlahan, sebab mungkin sangat sakit. Mungkin ada titik yang lebih sakit daripada yang anda jangka. Bila jumpa titik yang sakit, anda akan kekalkan tekanan itu sehingga anda rasa sakit yang ringan. Kekalkan tekanan itu selama 90 saat. Anda akan rasa sakit itu semakin berkurang. Seolah-olah sakit itu semakin merebak. Dan otot itu akan semakin kurang melawan. Ia akan menjadi kurang tegang. Ada rakan saya yang kata, ia bermula seperti daging grade 3 dan berakhir seperti daging grade 1. Lebih kurang begitulah yang anda akan rasa. Dan anda akan cari di seluruh kawasan di belakang tulang kering ini, titik-titik sakit itu, dan anda akan mematikan, menyahaktifkan setiap satunya. Jadi, buat dua senaman ini dan jangan lupa tinggalkan di ruangan komen apa yang anda rasa. Sama ada ia membantu atau tidak, sama ada rasa terbakar itu berkurang.